Kenapa ada orang gaji besar tetap pokai, tetapi ada orang bergaji biasa boleh hidup tenang? Bezanya bukan pada duit, tetapi pada ilmu. Dengan ilmu yang betul, orang yang bergaji kecil mampu ada simpanan. Mereka tahu beza keperluan dan kehendak. Mereka disiplin simpan sebelum belanja. Sedikit demi sedikit, akhirnya terkumpul aset yang banyak. Sebaliknya, tanpa ilmu, gaji besar tidak menjamin apa-apa. Semuanya habis dibelanjakan. Bila berlaku kecemasan, terpaksa berhutang. Nampak mewah di luar, tetapi kosong di dalam. Ilmu kewangan ini ibarat cahaya. Tanpa cahaya kita berjalan dalam gelap, mudah tersilap, mudah terjatuh. Dengan cahaya, jalan yang sama menjadi lebih jelas dan selamat. Dan antara ilmu paling asas ialah simpanan. Jika duit mudah bocor, tukarkan kepada emas. Kerana emas bukan sahaja mengunci nilai, tetapi membina kekayaan yang sebenar dalam jangka panjang. Ingat, semua orang boleh berjaya dalam kewangan mereka. Bukan kerana gajinya besar, tetapi kerana luas ilmunya. Kunci sebenar kejayaan kewangan bukan pada berapa banyak yang kita dapat, tetapi pada apa yang kita tahu dan bagaimana kita uruskan. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas.